Okey, video ni saya buat khas untuk orang yang terlibat ataupun sama ada dia disiasat ataupun dia ditangkap atas kesalahan mule account. Okey. Mule account ni adalah, ataupun bahasa Melayu kita panggil keldai account, adalah kesalahan yang mana orang ni ataupun tertuduh ataupun suspek ni, dia telah dituduh membantu menyerahkan, dengan cara menyerahkan akaun ataupun kad ATM kepada scammer. Okey. Jadi siapa yang terlibat dengan mule account ni, dia boleh dituduh sama ada di bawah Seksyen 29 Akta Kesalahan Kecil ataupun di bawah Seksyen 424 Kanun Kesisaan. Kalau ikut hukuman, Seksyen 29 lebih rendah lah, yang mana Seksyen 29 ni memperuntukkan hukuman denda sehingga RM1,000 dan ada hukuman penjara lah, kalau ataupun hukuman penjara. Manakala untuk Seksyen 424 ni, jumlah denda dia tidak ada minimum dan maksimum. Jadi mahkamah akan pertimbangkanlah dengan melihat kepada keadaan-keadaan seperti rayuan daripada tertuduh, jumlah yang terlibat dan sebagainya lah. Okay, so kalau terlibat dengan mule account ni, nak mengaku salah ke nak lawan? Dia sebenarnya bergantung kepada keadaan dan kes sendirilah. Sebab tak semua kes sama. Kalau tanya saya sebagai peguam, saya memang advise kalau orang yang tak salah, sama ada kad dia telah dimanipulasi untuk menyerahkan akaun ataupun untuk serahkan kad ATM, dia ditipu lah, senang kata. Dia juga adalah seorang mangsa scammer. Sama ada dia buat pinjaman, dia serahkan kad ATM, ataupun apa-apa keadaan lah yang membuatkan dia serahkan kad ATM, saya sarankan dia untuk lawan lah. Kecuali kalau dia bersedia untuk mengaku salah. Sebab kesan kepada mengaku salah ni bukan sahaja terhadap jumlah ataupun terhadap denda yang akan dikenakan, tetapi juga akan ada kesan terhadap masalah untuk membuka akaun. Mungkin kena blacklist daripada buka akaun. So akan ada banyak masalah lain lah. Dan untuk kedua-dua seksyen ni, Seksyen 29 dan Seksyen 424 ni, kedua-duanya ada rekod jenayah, ya. So kalau ada orang kata tak ada rekod jenayah, tu bohong lah. So dia semak balik. Seksyen 29 Akta Kesalahan Kecil, Seksyen 424, kedua-duanya ada rekod jenayah. Okey. Kalau ada apa-apa soalan, tulis di komen, nanti saya akan jawab pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.